Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam PPD Gombak, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini bersama saya sebagai selaku moderator, saya Cikgu Rudi Rahiman bin Aziz daripada SMK Taman Desa 2, dan bersama saya hari ini adalah saya Cikgu M. Rawi dari SMK Rawang sebagai penceramah sejarah pada hari ini. Alright, Cikgu Rawi. So hari ini untuk pertama kalinya saya rasa kita mengadakan podcast. Yes, podcast sejarah SPM ya. Sesuatu yang special, sesuatu yang istimewa. Sebab sebelum ni kita buat dalam YouTube live. Ini pengalaman baru. So kami pun ambil kesempatan. Okey, untuk calon-calon SPM kita tahun ni yang bakal menduduki SPM dalam masa 14 hari lagi. 14 hari. Tepat-tepat sebab 27 November SPM. Sejarah, subjek sejarah. Kita menghitung hari sebenarnya. Berdebar-debar. Cikgu yang berdebar, nak merintah berdebar. Okey. So, Cikgu Rawi, kita diberi masa tak lama. Sejam setengah saja. Yes. Limited time. Kita nak go through kepada topik-topik yang kita nak bincangkan dalam tempoh masa 1 jam setengah ni. So, apa yang cikgu harap hari ini dapat manfaat untuk calon-calon kita Harap orang boleh jawab lah sebab hari ini kita fokus pada tajuk-tajuk yang penting. Berdasarkan kepada analisa SPM dari tahun 2021 sehinggalah 2024. Tahun ni kan 2025 ya, belum ada lagi soalan ya. So untuk calon-calon SPM 2025, so kita tak nak buang masa, kita nak pergi first topik untuk tajuk-tajuk tingkatan 4. Tajuk apa tu? Okey, tajuk satu adalah bab 1. Sebenarnya SPM ni ada jumlah 7 tajuk ya. Tingkatan 4 3 tajuk, tingkatan 5 4 tajuk. Okey ya, sehari ni kita lihat kita bermulalah dengan tajuk 9 iaitu nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. So di bawah tajuk 9 ini ada 2 topik. Anda kena tahu ya, ada 2 topik, topik 1 dan topik 2. So daripada 2 topik ini, satu topik akan diuji. Dalam SPM nanti. So memandangkan ya berdasarkan kepada analisa kan. Didapati antara 2 topik ini, topik 1 kami rasa sangat penting. Sebab topik 2 dah keluar ya pada tahun 2024. So tahun ni kita targetlah 2025. Dan kalau kita lihat ya kandungan topik 1 bab 1 kan. Sebab 1 ni ada 4 sub. 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. So kami rasa ya pelajar-pelajar wajib menguasai ke-4 subtopik. Contoh, yang pertama, konsep kedaulatan. Kali terakhir konsep kedaulatan keluar adalah pada tahun 2021. Ini tingkatan 5 je kalau ya. So kita pergi ke tingkatan 4 dulu kita mula dengan tingkatan 4. So lagi senang kan? Bab 1. Bab 1 ada 4 ya, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kalau kita lihat ya, yang 1.1 tu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang ni keluar 2021. Itu saja. Lepas tu dia belum keluar lagi ya. Setahun ni pelajar-pelajar wajib menguasai 4 ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Saya rasa mereka dah tahulah, iaitu raja, wilayah pengaruh, lepas tu undang-undang dan juga rakyat. Memang saya rasa anda dah menguasai ya. Sebab tajuk SPMC pun banyak yang keluar. Yang baru-baru ni, yang trial kan. Memang saya rasa hampir ke semua negeri lah menyentuh ya. Topik 1. Jadi itu topik bab ni 1. Calon kena fokus betul-betul lah. Memang kena pulun lah. Pulun habis lah. Saya rasa ramai dah merasai topik ni, Cikgu Rawi. Tapi kita bincang jugalah. Alright. So, contoh ya, soalan yang mungkin akan keluar lah, macam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita lihat kan, yang ni soalan ni kali terakhir keluar 2022. Dan di mana soalan tu menanya ke-6 ciri-ciri itu ya. Perlu pelajar tahu ya, kalaulah soalan tu bermula dengan perkataan jelaskan.
Pelajar ya kena ambil setiap isi dan isi itu perlu dijelaskan. Jangan sekadar tulis saja okey ke 6 ciri itu. Sebab ya semasa kita memeriksa kertas kita dah melalui ya pengalaman di mana pelajar ada kalanya mereka tulis saja ke 6 ciri tanpa buat huraian. Kalau tanpa buat huraian, okey memang dapat setengah markah saja. Ya, tambah-tambah dia koma, ayat tu tak ada maksud. Ya, mereka tak jelas kan. Penjelasan ayat tu. So main koma. Yes. Itu memang bahayalah, merugikan diri kita ya. Sedangkan calon tahu. Tak, betul Ya, mereka tahu. Okey, jelaskan ni kena buat huraian. Tapi mereka tak buat. Sekarang nyatakan. Kalau ayat tu nyatakan, okey itu boleh, tak ada masalah. Nyatakan ciri-ciri kan. So jadi mereka just nyatakan, okey iaitu kerajaan. Lepas tu rakyat, okey lambang kedaulatan. Tak ada masalah. Ini jelaskan ya. Okey, maksudnya dekat sini apa yang Cikgu Rawi cakap tadi, ada perkataan jelaskan tadi. Dan tengok juga kepada markah yang ditawarkan. Kalau 6 mestilah ada ayat penjelasan yang lebih jelaslah. Satu lagi perkara Rudi, yang semasa pelajar beri jawapan kan, okey mungkin mereka dah hafal ke 6 ciri. Okey, jadi mereka rasa sangat gembira. Okey, mereka tulis habis ke semuanya. Sedangkan soalan itu membawa 6 markah saja. Jadi, kalau ditulis sangat panjang pun tak berguna. So kita kena lihat soalan dan perlu perhatikan markah. Berapakah peruntukan markah? So berdasarkan peruntukan markah, so calon-calon perlu tulis jawapan. Jangan lupa tengok masa timing. Timing penting. Sangat penting. Saya rasa awalnya kita kena beritahu lah ya. Untuk soalan struktur kan. Okey, satu soalan 15 minit saja. Tolong catat ya, satu soalan struktur 15 minit. So kalau 4 soalan struktur, maksudnya ada 1 jam. Okay. Lepas 1 jam tu untuk khas untuk bahagian A. Jadi kita kalau jangan lupa ya pakai jam tangan ataupun perhatikan jam dinding dalam bilik. Dan begitu juga dengan soalan esei. 3 soalan esei ya, wajib anda jawab. Okey, 1 esei setengah jam. Yes. 3 esei 1 jam 30 minit. So tambah 1 jam tadi 2 jam 2 jam 30 minit. Okay. So anda boleh kautim ke semua soalan. Sebab masa tu memang dikhaskan untuk jumlah jawapan yang akan dijawab itulah. Alright. Kalaulah pengurusan masa tu tak berapa baik, masa kamu nak tulis nak jawab esei yang ketiga, tak ada masa. Nanti pengawas kata, okey, masa tinggal 5 minit. Habis. Tambah-tambah kita ada soalan petikan yang mungkin drag masa panjang. Betul sebab tu kena bagi masa betul-betul. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, lepas tu ya, anda juga kena perhatikan 1.3. Dalam bab 1 ni 1.3 tu berkaitan dengan pentadbiran. Pentadbiran ni sangat penting untuk tahun ni ya. So anda kena tahu pembesar 4 libatan yang atas sekali itu 4 pembesar iaitu pembesar berempat, bendahara, penghulu, bendahari, temenggung, laksamana. Mereka kena tahu ya apakah bidang kuasa mereka. Ya, maksudnya apa tanggungjawab mereka, apa tugas mereka, apa peranan mereka. Sangat penting ya. Yes. Dan satu lagi ya, peranan pemerintah dengan peranan rakyat. Ini anda merujuk pada 1.4. Tolong catat ya, 1.4. Peranan pemerintah dengan peranan rakyat perlu anda kuasai. So, memang kami dah kata awal-awal kan, bab 1 ni penting. So janganlah anda tinggalkan mana-mana bahagian. Kita kena kawal habis. So masa nanti kita akan masuk ke dewan dengan penuh confident, keyakinan. Yang penting confident. Kalau tak ada confident susah ni ya. Okey. So Cikgu Rawi akan tunjuk juga contoh-contoh jawapan. Yes, ada ya contoh soalan, contoh jawapan ya akan dipaparkan nanti ya. Anda jangan risau. Okey. Dan satu lagi perkara dalam bab 1, wadat. Wadat ni penting ya. Wadat ni setakat ini belum keluar. Wadat. Itu wadat. Kita tahu konsep wadat itu apa wadat itu perjanjian. Okey, mengapa wadat sangat penting kepada sesebuah negara seperti Malaysia? So mungkin dia akan kaitkan dengan sekarang. Yes. Contoh soalan ni ya. Mengapakah wadat sangat penting kepada sesebuah negara seperti Malaysia? So satu contoh jawapan. Wadat sangat penting kerana ia menjamin taat setia rakyat kepada pemerintah. Dalam masa yang sama, pemerintah bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat. Okey.
Dengan demikian, kedua-dua pihak berganding bahu dalam menjaga kedaulatan negara. Rakyat macam dalam rukun negara pun ada kan? Rakyat mesti setia kepada pemerintah. So, di sebaliknya, pemerintah pula akan menjaga kebajikan rakyat. Ya, Cikgu Rawi, saya rasa mungkin soalan ni dia ada berkaitan dengan soalan hubung kait lah. Ya, hubung kena kait. jelaskan peranan rakyat dan juga jelaskan peranan pemerintah Yes. dalam set soalan calon itu. Yes, Lebih baik yes. saya rasa. Betul Yes, ya. Di mana dikaitkan. Ya. Di mana peranan kedua-dua pihak. Ya, kena ada hubung kait. Ya. Okay. So, dalam jawapan calon mesti ada peranan kedua-dua tu. Ya. Okey, lebih baik jawapan dia. Ya. Betul jangan satu saja. Yes. Okay. Jadi anda kena kuasailah peranan kedua-dua pihak. Alright. Okey, kita masuk bab 2. Okey, bab 2 apa yang penting Cikgu Rawi? Bab 2 pun di bawah tajuk yang sama, tajuk 9 ya. Okey, sebenarnya bab 2 ni dah keluar tahun lalu. Okey. Iaitu perkembangan nasionalisme. Dah keluar ya? Yes. Itu peranan agama. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme dah keluar rahsia. So, jadi itulah kami kata tadi kan. Okey, so keutamaan kepada bab 1. Tapi walau bagaimanapun kita kena ada backup plan. Backup plan iaitu dari 2.1 sehingga 2.4. So jangan lupa ya, dalam apa juga keadaan pelajar perlu tahu satu perkara, maksud nasionalisme. Okey, yang tu paling asas lah. Sebab benda ni boleh diguna pakai untuk bab-bab lain. Yes, yang tingkatan 5 juga. Ya, maksud apa maksud nasionalisme. Lepas tu kita lihatkan 2.2, perkembangan nasionalisme di barat. Saya rasa dalam trial exam pun banyak negeri dah keluarkan, iaitu revolusi keagungan, perang kemerdekaan Amerika, revolusi Perancis dah keluar ya. So beri perhatian. Lepas tu perkembangan 2.3 tu. 2.3 okey. Asia. Di Asia Kalau Asia ni macam India, China, Mesir dan Jepun ya. Yes. Okey. So kita pun tidak tahu yang mana mungkin akan diuji. So jadi apa yang penting pelajar kena kuasai faktor-faktor perkembangan nasionalisme di setiap negara. Faktor. Ini penting. Kurangnya saya rasa kena ada beberapa faktor yang pelajar perlu tahu. Sebab biasanya kalau seorang tanya kan, okey faktor, ia akan membawa 4 markah. Yes. 4 markah ya. Tidak 4 ataupun mungkin kalau dia boleh menjelaskan faktor itu dekat dapatlah markah dekat penjelasan itu. Contohlah kita bagi satu contoh ya. Okey, revolusi keagungan di England. Kalau di England, keinginan menegakkan kedaulatan parlimen ni faktor pertama. Mengembalikan hak asasi rakyat, faktor kedua. Raja James II membelakangkan parlimen semasa mengubah undang-undang. Faktor keempat, ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak. So itu asas 4 faktor tadi. So jadi kalau kita dah selamat, okey, so bagi setiap negara baik pelajar hafalkan faktor. Sebab A itu biasanya mereka seorang akan tanya dah, okey, siapakah pemimpin? So, saya rasa pemimpin biasanya semua orang tahu. Macam Thailand kan, memang dah tahu, Mongkut, Chulalongkorn, ni nama dah terkenal kan. Lepas tu Pibul Songgram, Naipredi Paramyong ya. Tapi faktor ni mungkin anda belum hafal lagi. So pastikan anda hafal faktor. So, kalau hafal faktor means mereka memang selamat lah. Untuk bahagian ni, Cikgu Rawi rasa berkaitan dengan revolusi di England, revolusi Amerika, revolusi Perancis. Ya. Yes, 3 Ya, 3 ni mereka kena kuasai. Mungkin tahu 2 ke 3 faktor ataupun huraian 2, 3, 4 faktor, 3, 4 faktor. Lepas tu akan ada soalan kebat. Kalau soalan kebat tu sebab bab ni berkaitan dengan nasionalisme, right? Jadi soalan pun kebat pun berkaitan dengan nasionalisme. Macam Cikgu Rawi cakap tadi, kalau soalan ni, bahagian ni dia keluar dekat bahagian esei, mungkin dia ada pecahan-pecahan kecil. Ya. Mungkin A1, A2, A3. Ya. Dia pecah pada revolusi England, revolusi di Amerika ataupun revolusi Perancis. Dan satu lagi ya, yang Asia Tenggara. Yes. Asia Tenggara ya, kalau kita lihat yang trial kan, yang banyak ditanya adalah Thailand, Filipina dengan Indonesia. Daripada dulu Cikgu Rawi. Tiga negara ni memang sinonim kalau dia keluar topik ni. Thailand dengan negara yang tak pernah dijajahnya. Kalau Filipina dia ada mungkin secara bertahap.
tahap pertama, tahap dua kan. Kemudian pergi kepada revolusi. So dia ada yang special di negara tersebut. Ya, macam tahap pertama tu Jose Rizal. Tahap kedua tu Bonifacio dengan Abelardo. So kena tahu cerita-cerita yang penting dekat situ. Pelajar pandai mencirikan. Tahap pertama, tahap kedua. Kalau di Indonesia pula ada tokoh wanita. Macam Radin Arjay Kartini, tahap pertama. Lepas tahap kedua tu kewujudan parti-parti politik. Macam Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis, lepas tu Muhammadiyah, Syarikat Islam. So saya rasa kalau pelajar hafalkan faktor, so mereka akan boleh jawab dengan confident. Secara tidak langsung lah boleh jawab. Tambah bila dia dah mula menulis tu, maka mungkin idea tu dia akan datang. Tapi yang paling penting kita beritahu awal-awal lah ya. Semasa kita menjawab, anda menjawab jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Kalau yang pandang kiri kanan kan memang lagi jangan pandang belakang. Stres. Pandang belakang nanti pengawal datang. Yes, nanti kamu stres. Tengok kawan dekat kiri tu dah tulis banyak kan. Stres. Kalau stres habislah. Sini yang folder yang banyak tu tiba-tiba akan corrupt. Lupa semua. Jangan. Okey. Kita pada diri sendiri. Ini paling penting lah. Alright. Kalau boleh letak penghadang dekat tepi. So, jadi masa 2.5 jam tu untuk kamu je. Yes, it's your time. Don't share your time with your friend by looking at them. Kalau boleh jangan pergi toilet lah. Masa 2.5 jam tu. Kurangkan minum air Okey, kita lihat bab 3. Bab 3 tu di bawah tajuk 10. Okey, tajuk 10. Sebab tajuk 10. Okey, so bab 3 ni memang dah keluar last year. Iaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dah keluar. Tetapi kalau kita lihat kan yang track record lembaga ni saya rasa macam suka sangat soalan tentang Jepun. Tengok dah banyak kali keluar soalan Jepun. Diulang-ulang. So jadi pada pandangan kami kamu perlu menguasai faktor kedatangan Jepun iaitu 3.5. Lepas tu 3.6 tu dasar pendudukan Jepun di negara kita. 3.7 tu perjuangan rakyat menentang Jepun. Okey, dan kalau kita lihat yang baru-baru ni yang trial paper pun ada soalan Jepun. So jadi 3.5, 3.6 dan 3.7 contohlah dasar yes. Contoh kalau 3.4 tu dasar perluasan kuasa Jepun. Ni di bawah perluasan kuasa Jepun, dasar keperluan perindustri, mereka keperluan bahan mentah. Lepas tu pengaruh golongan tentera. Apabila tentera mengambil alih pentadbiran Jepun, memanglah mereka terarah cenderung kepada arah ketenteraan. Lepas tu Orde Baru Asia mereka nak menguasai seluruh. Mula-mula mereka nak menguasai beberapa negara saja macam Korea, China, Manchuria. Tapi ia diperluaskan ke seluruh Asia Tenggara termasuklah Tanah Melayu. Akhirnya Tanah Melayu pun jatuh ke tangan Jepun and 3.5 pun mereka kena perhatikan. 3.5 ada faktor 3.6 dasar pendudukan Jepun. Dasar ni memang suka sangat digubal oleh lembaga. Mereka dah gubal soalan dasar politik, ekonomi dan juga sosial. Tapi kita sarankan murid macam dasar politika memang banyaklah. Anda tak perlu hafal semua pun. Kalau hafal semua pun tak berguna. Dia paling maksimum pun setakat pengalaman kami 6 markah. Betul? 6 markah contoh macam dasar politik pun kalau Cikgu Rudi perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah 7 ni. Dah 7. Sedangkan markah 6 saja. So jadi ambil dasar politik 3 isi, ekonomi 3 isi, sosial 3 isi. You are the comfortable zone. Macam kita bagi tahu tadi lah. Kita tengok time, tengok masa, jawab dengan paling tepat apa yang calon tahu, apa yang calon nak jelaskan dulu. Okey, teruskan tulis. Okey, right. Lepas tu perjuangan. Perjuangan macam perjuangan secara berkumpulan, secara individu pun ada kalau berkumpulan Regimen Askar Melayu, MPAJA, Force 136, lepas tu gerakan anti Jepun di Sarawak dan Sabah. Okey.
Satu lagi Cikgu Rawi, saya rasa yang mungkin dia kebiasaannya salah satu soalan tu dia mesti berkait dengan Sarawak dan Sabah. Ya, setiap tahun. Setiap tahun mesti ada. Wajib ada. Sebab tidak boleh anak tirikan Sabah Sarawak. Kalau mungkin dekat sini mungkin dia boleh diselitkan dengan operasi macam operasi semut ataupun gerakan anti Jepun yang berlaku di Jesselton. Jesselton atau Albert Kuok ya. Albert Kuok. So bolehlah highlight yang ni sikit. Sebab tahun lalu pun ada soalan tentang Sabah. Sabah Sarawak iaitu The Woodhead. Rancangan pelajaran. So tahun ni, sini pun ada unsur berkaitan dengan Sabah Sarawak. Yang tahun lepas pun ramai tak boleh jawab tu. Yang tu Woodhead. Woodhead tu. Sebab mereka mungkin mereka lebih fokus kepada penyandang razak ataupun the Barnes kan. So mereka abaikan Woodhead. Ada banyak yang termiss kosong saja. So macam cikgu sebutkan tadi, topik-topik yang mungkin ada diselitkan berkaitan dengan Sarawak dan Sabah perlu di-highlightkan lah. Sebab salah satu mungkin akan keluar berkaitan dengan topik berkenaan. Kalau Sabah Sarawak bab 3 ada, lepas tu bab 7 yang dah keluar last year. So tinggal bab 3 sajalah. Lagi tidak mustahil mungkin keluar. Lagi bab 4 ni, bab 6, bab 4 pun ada lepas meluniankan. Ada Sabah Sarawak, tapi Sarawak dah keluar 2022, Sabah keluar last year. Kalau nak bincang berkaitan dengan Sarawak, apa lagi tajuk komunis mungkin tahun lepas dah keluar berkaitan dengan Sarawak. Dah keluar. Tapi tinggalkan 5 dah tu subtopik Rescom. Rescom dengan Eskom. Itu pun tentang Sabah dan Sarawak. Ada banyak sebenarnya topik berkaitan Sarawak dengan Sabah. So ada banyak juga kalau keluar ramai calon yang tak boleh jawab. So kena hati-hatilah. Alright. So untuk yang next macam pasal apa? Kita masuk bab 4. Bab 4 pun saya tengok dalam trial banyak juga negeri. BMA. BMA latar belakang. Latar belakang BMA, lepas tu Malayan Union. Ni topik menarik. Sebab MU ni bab 4, bab 5 tu dia memang saling berkait. Mungkin A itu yang contohlah soalan A itu bab 4, B itu bab 5. Bab 5 sangat penting dan Malayan Union dia kena tahu untuk menjawab bab 5 juga. Asas kepada pembentukan PTN 1948. Jadi nak tak nak calon kena kuasai topik Malayan Union. Itu sebab ia diperkenalkan, ciri-ciri, lepas tu penentangan. Penentangan terhadap Malayan Union melibatkan raja, lepas tu rakyat. Kalau raja tu saya rasa anda dah tahulah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan, telegram, lepas tu merasmikan di mana menyokong the Kongres yang diadakan di KL, lepas tu boykot, memulakan lantikan Edward Jen, dan satu lagi pelibatan permaisuri Perak semasa pemberontakan. Cikgu sebut permaisuri tadi. Satu lagi topik yang mungkin calon kena tahu adalah peranan golongan wanita. Peranan golongan wanita juga ada dalam soalan. Cikgu Zahara kan. Betul terlibat dalam penentangan terhadap. Sebenarnya tokoh-tokoh wanita juga ada diselitkan. So jadi MU important. MU. So itu berkaitan dengan bab 4 tadi kita bergerak ke bab 5. Saya rasa bab 5 hampir ke semua murid dah kuasai lah. Sebab hampir ke semua soalan SPMC tahun ni keluar topik ni. Sebab bab ini dikatakan kali terakhir keluar SPM 2021 fasa 2. Fasa 2 tu biasa orang kata SPM COVID. Yang terkesan dalam COVID tu mereka ambil exam kan. Masa tu ada soalan tentang Persekutuan Tanah Melayu iaitu 2021. Lepas tu memang tak keluar. 2022, 23, 24 memang tak ada. So this year saya letak dalam analisa berwarna merah. Red light. Paling panas, membara. Kami dia keluar betul. Saya rasa kita pun merasai bahang tu. So jadi untuk bab 5 ni
apa yang boleh saya katakan, calon kena totally kena kuasai. Ya, kuasai. Memang. Kuasai semua. Mungkin ya, macam kita ambil contoh kan. Okey, 5.1. 5.1 tu adalah berkaitan dengan jawatan kuasa kerja. Okey, jawatan kuasa kerja, kalau dia keluar, dia akan keluar dalam bentuk struktur. Alright. So jadi, anda perlu tahu ya, ada 13 wakil terlibat dalam jawatan kuasa kerja. Iaitu 6 wakil British, 4 wakil Raja-Raja Melayu dengan 3 wakil UMNO. Okey, anda tak perlu bersusah payah hafal ketiga-tiga, kita pun tak larat lah. Betul. So 13 tu, kalaulah anda ni boleh hafal ya, ambil 2. Okey, 2 wakil Raja Melayu, 2 wakil British dan 2 wakil UMNO. Kalau you rasa susah dah hafal ke 6 nama, just 2 saja. Sebab soalan untuk tanya nama ni biasanya dia tanya 2 je. 2. Dia tak akan lebih. Tak pernah ada dalam SPM ya. Dalam soalan SPS setakat ni tak ada tanya sampai 10 ke. Buat apa yang tanya nama banyak-banyak tu Jadi saya rasa 2 cukup lah Jadi 2 cukup. Kalau biasa pelajar macam Dato' On Jaafar semua orang tahu kan. Lepas tu Dato' Abdul Rahman ataupun Dato' Nik Ahmad Kamil. Seorang yang terkenal. Mungkin dia akan tanya wakil tempatan macam tu je lah. Okey. So kalau saya carankan, hafal nama pemimpin tempatan. Itu memang diberi keutamaan. Tak mungkin mereka akan tanya tentang apa wakil kerajaan British. Nama canggih-canggih. Yang pelajar tahu CR7 dengan apa Messi saja ya. Right. Okey, lepas tu sini penting. Apakah cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja? Dalam buku teks kamu ada 5 ya. Kalau anda hafal 4 pun cukup. Kalau soalan ini keluarkan, memang 4 saja akan ditanya. Okey, jelaskan cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Okey ya. Lepas tu, satu soalan yang kurang popular. Sebab dalam SPM ya, setiap tahun ada soalan kurang popular. Ya, macam last year, tiba-tiba keluar Woodhead. Itulah sebabnya pelajar tak dapat jawab. Memang mereka tak bersedia. So tahun ni kemungkinan besar keluar soalan tentang Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Alright. Kalau dia keluar soalan yang kurang popular ni, yang paling kita risau adalah dia keluar bahagian A. Iaitu yang struktur kan? Yes, sebab dia akan hilang markah, tak ada option nak pilih. Yes. Kalau B tu ada option. Ada lagi backup yang soalan-soalan lain. So, yelah. So ada ya. So anda kena tahu apakah golongan radikal tu ya. Fahamkan dulu radikal tu apa. Dia mereka ni adalah golongan yang sentiasa menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan sesuatu. Mereka ni tak suka berunding. Memanglah kali pertama mereka berunding. Kalau tak berjaya mereka terus berdemo lah dan sebagainya, macam API, Awas, Batas, Geram, Hizbul Muslimin ya. Maksudnya tindakan mereka ni lebih keras, lebih agresif, bertindak yang lebih, orang kata kalau dekat luar negara mungkin dia sebut revolusi Yes. Revolusi lebih kurang macam tu lah Sebenarnya mereka pun beri sumbangan. Ya, mereka ada peranan mereka. Mereka ada sumbangan mereka. Contoh, kita tak boleh menidakkan peranan mereka. Ya, contoh membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan hak sama semua kaum dalam negara dan memberi penekanan kepada kebebasan bersuara. British kan menekan rakyat tanah Melayu kan tidak boleh bersuara ya. Tapi mereka ni mahukan kebebasan. Ya. Alright. Dan satu lagi Encik Rudi, yang perlembagaan rakyat. Ya. Yes. Perlembagaan rakyat So kalau dalam buku teks ini yang radikal kan? Tapi dalam buku teks perlembagaan rakyat tu kan, ada 10. So jadi kita limitkan kepada 4 saja. Tak bersusah payahlah hafal 10 kan, nanti pening kepala ya, nanti folder dah penuh dah. Sebagai fakta perlembagaan rakyat. So ambil 4 saja yang kamu rasa senang. Contohlah saya berikan, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Simple. Lepas tu penubuhan sebuah Dewan Perundangan Negeri. Perundangan Pusat. Itu poin yang kedua. Kewarganegaraan yang sama. Sama yang ketiga. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Cukup 4. Dah cukup. Memanglah soalan pun, apabila ditanya pun peruntukan markah 4 saja. Se-4 ada. 4. Okey, lepas tu 5.2 faktor-faktor. Saya rasa dalam semua negeri pun keluar soalan ikan. Kalau faktor tu ada sebenarnya 3. Penentangan orang Melayu,
Lepas tu cadangan Raja-Raja Melayu. Lepas tu sokongan British. Okey, ada 3 poin penting. 3 ya. Tapi sebenarnya sana pun banyak tau. Jadi anda tak perlu bersusah payah. Okey. So contoh, penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union, 1 markah. Okey, mengapa? Yang beri kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu. Lepas tu yang kedua, Encik Rudi baca ini. Cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Dekat sini saya rasa mungkin dia bagi 1 markah kot. Yes. Sebab dia sekali kat situ cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Kemudian penubuhan persekutuan bertaraf naungan. Naungan ya. Bukan jajahan. Yes. Right. Yes, naungan ya. Sebab MU jajahan. Ya, MU jajahan. Persekutuan Tanah Melayu naungan. Tahu beza yang tu sebab situ ada markah poin kat situ. Bahagian cadangan tu 1 markah. 2 markah kat situ. Ya. Yeah. And then sokongan pentadbir British, 1 markah. Mengapa mereka sokong? Sebab nak mewujudkan keamanan. Di mana menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan. Dan 5.3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang sangat penting ni. Yes. Ciri-ciri ada 4 ya. Tapi dalam buku teks artinya muka surat itu berwarna-warni. Macam-macam. Hijau, oranye. Boleh recall tak? Masa yang ni keluar dekat Raya Selangor kan? Ya, Selangor pun keluar soalan ni ya, ciri-ciri. Yang dah boleh jawab sebenarnya. Oh, ramai dapat jawab dengan baik. Sebab kita memang kaget kan. Anda pun dah hafal. Okey ya. Jangan buat mistik lah. So, kita pun dah bincang juga. Saya rasa kita boleh skip lah ya. Kita boleh skip ni. And then kesan. Okey, kesan satu lagi. Kesan pun dah keluar dalam peperiksaan. Kesan tu 4 kan. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebenarnya dalam trial SPM ada terpetikan kan. Petikan apa berkaitan dengan yang ini? Ada ciri-ciri kesan ya. Itu mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang kedua menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dan yang ketiga? Yang ketiga ada Majlis Raja-Raja. So semua orang tahu kita ada berapa orang raja, kita ada 9 orang raja. Benda simple je. Sebab benda tu sekarang pun 9 orang raja. Ya, jadi apa yang ada sekarang sebenarnya Majlis Raja-Raja yang kita lihat sekarang, okey, asalnya kepada sini. Dari tahun 1948 diteruskan, dikekalkan sehingga masuk sekarang. Dalam Perlembagaan 1957 sampai sekarang Ya. Okey, benda simple je. Lepas tu dia membuka ruang kewarganegaraan dan yang keempat mewujudkan kerjasama kaum, iaitu CLC. So kita ada 4 kesan yang calon kena tahu. So wajib ya, tiada pilihan. Ada benda kita boleh ada pilihan, tapi bab 5 ni memang ya, mahu tidak mahu anda kena kuasai. So bab yang sangat penting. Ya. Senang cerita, bacalah semua. Okey. Kalau yang masih belum menguasai topik ni, studylah balik. Buat latihan balik, semak balik, jawapan-jawapan, tengok balik contoh-contoh. Kita ada masa lagi. So buatlah apa yang patut dalam masa berapa hari lagi? 2 minggu kan? 2 minggu. Alright. Okey, kita nak ke bab 6. Yes, bab 6. Kita dah masuk bab 6 ni. Rahsia dah keluar. Yes. Rahsia tu, rahsia dah keluar bab 6 tingkatan 5 digabung jalin dengan bab 6 tingkatan 4. Yes. Itu 3-5 tu anda dah belajar coin. Yeah. Counter insurgency, right? Yes. Tapi dalam soalan tu isi-isi bab 6 tingkatan 4 diguna pakai. Iaitu rancangan BRICS, pengenalan kad pengenalan, kawasan hitam, kawasan putih, semua diterima. So jadi bab 6 tu kita rehatkan dulu. Boleh. Kita skip dulu. Kalau nak bincang semua memang tak cukup sampai petang kita ni. Ya. Okey, bab 7. Sekarang pun dah berapa? 34 minit ya. Okay. Kami kejar masa tahu. Okey ya. Bab 7 tu bab 7 lah. Menarik juga kat sini. Tapi kalau kita lihat dalam trial kan, kebanyakan negeri fokus CLC. Yes. CLC. Yes. Kita pun bincang kat sekolah pun CLC juga. Ya. Memang ya. Saya rasa di sekolah saya pun hampir di semua kelas saya dah bincang CLC. Di mana isu, lepas tu peranan, lepas tu tindakan. Isunya apakah isu? Okey, pada masa itu. Sebab masa itu kan British beri prasyarat. Kalau Melayu, Cina, India bersatu padu, tak ada masalah tanah Melayu akan diberi kemerdekaan. Tapi masalahnya adalah setiap kaum ada isunya.
Jadi selagi isu itu tak diselesaikan, sukar diwujudkan perpaduan. Okey, satu lagi saya nak tambah mungkin saya boleh selit dengan topik kebat berkaitan dengan perpaduan. Okey. Salah satu soalan setiap tahun untuk makluman calon-calon, soalan kebat berkaitan dengan perpaduan memang ada. Memang, betul memang ada, dia memang ada. Sebab lebih-lebih lagi yang tingkatan 5 tu, bab 7, memang A to Z perpaduan. Yang ni salah satu contoh lah kalau mungkin dia selit berkaitan dengan perpaduan. Yes, memang. CLC ni memang secara langsung ke arah perpaduan. So ingat so soalan kebat berkaitan perpaduan mesti ada. So jadi ada 5 isu kan CLC. So kalaulah anda menguasai sekurang-kurangnya 3 isu pun tak ada masalah. Sebab memang soalan ini bermula dengan jelaskan. Jelaskan ya. Peranan CLC. Kalau soalan minta peranan CLC ya, jangan tulis apakah tindakan British. Tindakan British itu kesan. So biasanya pelajar akan campur adukan. Saya nak bagi satu contoh. Peranan CLC adalah mereka mencadangkan penubuhan satu agensi. Kalau pelajar tulis RIDA, tak ada markah. So RIDA itu adalah tindakan British. British yang mengasaskan RIDA. Maksudnya selepas CLC itu baru ada RIDA. Itu jadi kesan. Itu dah masuk kesan. Sebab tahun lalu pun soalan ini keluar dalam SPM. Memanglah pelajar dah campur adukan. Peranan dengan tindakan yang mereka campurkan. Jadi tindakan memang tak diberi markah. Kalaulah soalan tanya, apakah tindakan British terhadap segala cadangan CLC? Yes. Baru kalau anda tulis RIDA, markah akan diberikan. So pelajar kena berhati-hati ya. So kadang-kadang pelajar ni kan dekat jawapan yang kesan dia pergi letak dekat faktor ada juga. Dia mungkin confuse kat situ. So sebab tu pentingnya bila soalan tu baca dengan teliti, highlightkan kata kerja, kata tugas, apa kehendak soalan, jawab ikut kehendak soalan. Alright, kita tahu ya. So, kita pergi ke bab 8. Bab 8 saya nak pergi mengundi ni. Topik yang saya tunggu-tunggu. Topik yang menarik sebab dia ada pilihan raya. Sebenarnya bab ini pernah keluar dalam SPM SPM COVID 2021 keluar sekali. Lepas tu SPM ulangan 2022 pun dah keluar tentang pilihan raya. Lepas tu memang clean lah. Macam orang clean shave. Belum keluar lagi. So tahun ni bab 8 merupakan highlight kita. Tadi bab 1, bab 5, sekarang bab 8. Memang kita kena pulun lah. Ingat 158 setakat ni. Sebab bab 8 ni anda kena tahulah yang proses pilihan raya. Majlis Perundangan Persekutuan. Saya rasa negeri Selangor pun keluar soalan ni kan? Itu bagaimana proses itu berjalan ya. Soalan tingkatan 4 akhir tahun. Jadi di mana mula-mula jawatan kuasa pilihan raya mereka pecahkan Tanah Melayu kepada 52 kawasan. Lepas tu undang-undang pada Ogos 1954 penamaan calon. Lepas tu pendaftaran pengundian. Lepas tu kempen 45 hari. Lepas tu baru mengundi, mengira undi, lepas tu pengumuman keputusan. Jadi pelajar kena hafal secara berturutan. Dia ada step by step itu proses. Proses Dia kadang-kadang kalau terskip pun mungkin diterima lah, tapi dia ikut proses tu proses mengundi tu. Okey, dan soalan kebat ya, kalau kita perhatikan pada buku Yapim pernah keluar soalan diberikan satu jadual di mana ada keputusan pilihan raya, di mana jumlah tempat dipertandingkan 52, parti perikatan menang 51. So soalan tanya, apakah punca kemenangan parti perikatan? Soalan ini pun sebenarnya pernah keluar dalam SPM, tapi SPM ulangan. Contoh ya, diberikan jadual, anda juga boleh perhatikan jadual dalam buku teks kan. Parti Perikatan bertanding 50, menang 51. Ini soalan kebat, tapi dia kebat macam calon perlu tahu sedikit maklumat. Contoh pada pandangan anda, mengapakah Parti Perikatan menang? Menang besar. Mengapa mereka menang? Mereka hanya kena satu kerusi sahaja kepada PAS ketika itu.
Yang lain Perikatan Sapu Bersih. Sapu Bersih ya. Sapu Bersih. Okey. Okay, kalau soalan ni jawapan gabungan parti. Yang bertanding Macam UMNO, ada MCA, ada MIC. So melibatkan 3 kaum utama. Yes. Alright. So kita nampak perpaduan. Lepas tu rakyat bersedia bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan. Masa tu ya saya pernah tanya pada ayah saya. Sebab ayah saya lahir 1940. Okay. So masa kita merdeka dia berumur 17 tahun ya. Alright. Dia memang ceritalah di kawasan-kawasan dia tinggal di estate. Memang ada orang datang buat kempen kan. Okey, semasa kempen apa yang mereka tegaskan? Perpaduan. Kalau kita bersatu padu, tak ada masalah kita dapat kemerdekaan. Okey, maksud dia matlamat ketiga itu sangat jelas. Yes. Dia untuk capai kemerdekaan, first kali nak capai kemerdekaan kena ada perpaduan. Perpaduan itu prasyarat kan? Prasyarat utama, prasyarat. Tak ada perpaduan susahlah. Okey. Itu berkaitan dengan pilihan raya. Bab 8. Seterusnya Cikgu Rawi. Ya. Kita belum habis lagi bincang. Ya. Bab 8 ni. Okey. Nak tambah? Ada. Yang okey, selepas pilihan raya kan pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, kita ada MPP 1948. Okey, ada satu soalan okey, kurang popular. Iaitu perbandingan keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan 1948 dan juga 1955. Oh, okey. Soalan ni macam belum pernah keluar. Okey, contoh soalan ya. Yang ni. Jelaskan bentuk penyata susunan MPP 1948. Okey, ni yang dua bentuk tu lah, bentuk A dengan bentuk B. Yang tu ya. Okay. Soalan ni saya rasa satu negeri saja yang keluarkan ni. Terdapat dua bentuk, bentuk A, bentuk B. Tunku Abdul Rahman bersetuju dengan bentuk A, di mana 40 orang dilantik, 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Okay. Lepas tu ya bentuk B merupakan pilihan jawatan kuasa pilihan raya. Jadi Tunku tak puas hati, Tunku terpaksa lah pergi ke London untuk berunding. Akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Okey, di mana 52 dipilih melalui pilihan raya, 48 lantikan. So lepas itulah pilihan raya diadakan. Okey. Alright, itu satu. Yang Cikgu Rawi cakap tadi, yang satu lagi. Okey. Yang tidak popular tadi apa tadi? Saya ada soalan tu, tak tahu sini saya dah masuk atau tidak. Okey. Mungkin tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Okey, tak apa. Di mana perbezaan MPP 48 dengan MPP 55 tu. MPP 48 tu jumlah 77 orang. Yang 55 MPP 55 tu jumlahnya 100 orang. So ada perbezaannya. Nanti calon-calon dia sila lihat perbezaan dalam buku teks nanti. Okay. And last one, peranan kabinet. Okey, yang ni pun banyak juga yang. Ya, ni memang topik yang antara topik yang paling hot. Di mana lepas pilihan raya diadakan, Tunku Abdul Rahman diberi amanah menjadi ketua menteri dan beliau juga diminta membentuk kabinet pertama. Yang ni pun sama, calon kena tahu tokoh juga yang ada dalam kabinet pertama tu. Betul, ada gambar kan? Ada gambar, dia bagi gambar katanya. Tapi kalau macam calon tengok gambar tu, mungkin dia kenal ada Tunku Abdul Rahman, ada Tun Razak dalam tu. Dalam gambar. Sebenarnya ya soalan tu kan. Jawapan dah diberi. Ya, jawapan dalam bentuk gambar. Cuma calon memang dia tak kenal. So jadi kalau masa lapang tengoklah buka Google, tengoklah siapa Tunku Abdul Rahman. Ada siapa lagi ramai juga. HS Lee, lepas tu Leong Yuko Menteri Kesihatan, Tun Wini Samantha. Yes, Sadon Jubir ya. Sadon Jubir yang masa kemerdekaan tu. Okey. Sama juga kena tahu dua. Okey. Tidak. Okey, sekarang kita beri ke soal bab 9. Okey, kita pergi ke Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 19. Sebenarnya Cikgu Yudi, bab 7, 8, 9, 10 di bawah tajuk 11. So, saya ulang ya, bab 7, 8, 9, 10 tajuk 11. Daripada 4 bab ini, 2 bab memang akan diuji, confirm. Satu soalan struktur, satu soalan esei memang akan ada. Jadi ya, anda perlu menguasai ke-4 bab. Jadi keutamaan diberi kepada bab 8, 9. Okay. Bab 9 ni berkaitan dengan usaha rundingan ke arah kemerdekaan. Tunku pergi ke London berunding. So yang ni penting. Di sini anda juga kena tahu peranan Suruhanjaya RIK.
Satu lagi. Lord Ray. Ya 5 orang tu. Yang handsome tu macam kami ya. So kena tahu. Kena tahu 2 nama. Lord Ray, lepas tu Ivor Jennings, William McKell, Hakim Abdul Malik, Hakim Abdul Hamid. Tak perlu bersusah payah hafal 5 nama, 2 nama pun cukup lah. Yang penting yang ni bukan tokoh tempatan. Ya. Sebab dia yang buat perlembagaan, dia tak boleh ambil tokoh-tokoh tempatan, semua luar negara, right? Supaya wujud keadilan. Yes, itu yang penting. And then dalam Suruhanjaya Raid kan, terma rujukan. Terms and reference. Di mana dalam menggubal perlembagaan, apakah perkara-perkara yang wajib kena ada? Memang dalam buku teks ada 7. 7 terma rujukan. Kalau anda hafal 4 pun dah kau tim lah. Dia tak susah sangat sebenarnya terma rujukan tu sebab dia menjadi asas kepada pembentukan negara kita. Okey, sini saya tik 4. Yang mudah. Yang mudah. Kita always go for the easier one. Yang pertama berkaitan dengan raja. Betul Cik Rawi ya? Contoh ya. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Benda ni memang kena ada dalam perlembagaan. And then satu bentuk kewarganegaraan. Kalau biasanya kedudukan istimewa orang Melayu, dia mesti sentuh kepentingan sah kaum lain. Maksudnya berkaitan dengan kewarganegaraan. Automatik. Automatik benda tu. Sebenarnya dia 2 poin yang berbeza, betul Okey. Alright. Lepas tu kedudukan raja-raja Melayu. Ini memang kena dikekalkan dalam perlembagaan. Itulah sebabnya institusi ini wujud sehingga sekarang. Dalam perlembagaan memang telah termaktub. Lepas tu kerajaan pusat yang kuat. Sebab kita kerajaan federal. Kita kerajaan persekutuan. Kalau tak, dia tak sebut perlembagaan persekutuan, betul tak? Kerajaan pusat. Tengok dalam tu ada jawapan. Kalau tu lah saya cakap kan, bila calon faham dekat tajuk tu sendiri, bila kita bincang berkaitan dengan persekutuan dia mesti ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Betul itu asas dia. Okey, saya rasa lepas tu satu lagi bahagian yang penting dalam bab ini iaitu proses penggubalan perlembagaan. Jadi pelajar kena tahu ya proses-proses tu, di mana mula-mula mereka ni menerima the memorandum. 131 memorandum mereka terima. Lepas tu dalam memorandum tu ada yang dihantar oleh raja-raja Melayu, ada juga parti-parti politik, macam parti perikatan, ada juga orang perseorangan, ada individu. Ada 3 dah kat situ. Lepas tu mereka gubal. Lepas mereka gubal, draft tu mereka publish dalam newspaper masa tu. Masa tu YouTube semua tak ada ya. So newspaper saja. Apabila mereka publish, wujud pelbagai reaksi. Reaksi daripada UMNO, reaksi daripada PAS, Parti Negara, orang perseorangan. Jadi Suruhanjaya pun dah pening kepada lah. Kalau ada reaksi, mesti ada yang suka, mesti ada yang tidak suka. Ada yang sokong, mesti ada yang tidak sokong. Jadi mereka kena cari penyelesaian. Jadi Tunku Abdul Rahman fly, pergi ke London. Untuk membincangkan hal berkaitan dengan especially kewarganegaraan. Benda ni perlu dimuktamadkan. Lepas tu mereka dah kembali ke Tanah Melayu, draft tu diserahkan kepada Majlis Raja-Raja. Lepas tu diserahkan kepada Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibahaskan. Lepas tu dibawa balik ke England untuk diluluskan. Lepas tu baru diluluskan oleh MPP. Jadi pelajar kena tahu ya ada 7 steps ya, proses penggubalan perlembagaan oleh Suruhanjaya Raid. Cikgu Rawi, kita dah ada satu lagi. Bab 9 ni ada satu lagi yang penting. Intipati. Jangan lupa ya. Kalau you belum hafal intipati, bahaya tu. Ada 5. Yang pertama, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Yang kedua, kewarganegaraan, iaitu kuasa undang-undang, pendaftaran. Dan satu yang sangat terkenal baru-baru ni, naturalisasi. Pemain bola sepak. Lepas tu boleh buat contoh. Boleh sebut naturalisasi lah ya. Lepas tu bahasa Melayu, agama Islam dengan hak istimewa orang Melayu. Ada 5 ya. Tolong hafalkan. Sebab sangat penting sebenarnya. Intipati yang 5 tu
kalau tak ingat 5, kurang-kurangnya ingat 3 pun okey. Okey lah. Tapi kalau ingat 5, sebab dia benda asas kepada pembentukan negara kita. Okey, Cikgu Rawi. Saya tengok masa 50 minit dah kita bersiaran hari ni. Dia bagi masa kita 1 jam setengah je, Cikgu Rawi, kena ingat. So kita dah habis lebih daripada separuh dah untuk bincang tingkatan 4. So saya rasa kita terus ke yang topik-topik yang kita nak highlightkan untuk tingkatan 5 pula. Okey, tingkatan 5 ya. Tingkatan 5 pun 10 bab. Okey. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 di bawah tajuk 12. Okey ya. Okey, oleh kerana di bawah tajuk 12 ada 4 bab, memang 2 soalan confirm. Ya, 1 soalan struktur, 1 soalan esei. Okey, daripada 4 bab ini, bab 1, bab 3 penting. Bab 1 ni adalah berkaitan dengan kedaulatan. So bab ini ya kali terakhir keluar dalam SPM, jangan terkejut ya. SPM pertama. Yes. Ya, 2021 masa kali kita pakai mask. Masa Covid. SPM Covid. Itulah kali pertama. Lepas tu bab itu telah direhatkan. Sekarang jadi tahun ni pasti bab ini akan timbul balik. Okey. Bila biasanya kalau dia timbul balik tu apa ni? Dia banyaklah. Sebab ada 4 subtopik kan. Mungkin pergi dekat esei ke. Kan mana tahu. Sebab bab ini dia skopnya luas. So jadi memang sesuai. Sebab setakat ni pun dia keluar dalam esei macam 2021 kan. Dia keluar dalam bentuk esei iaitu soalan 7. 20 markah esei. Ya. So jadi pelajar kena cover semualah. So 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Poin 4. Saya rasa semua guru, semua sekolah pun pelajar dah cover bab inilah. Sangat penting. Dan topik ini tak susah sangat saya rasa kalau dia faham konsep. Konsep apa maksud kedaulatan, kuasa tertinggi ya. Okey, lepas tu ciri-ciri kedaulatan. Okey, macam takrif. Kalau kita secara umum, kedaulatan ditakrifkan sebagai kuasa tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Ini secara umum. Lepas tu ada tafsiran bahasa-bahasa lain. Bahasa Yunani, bahasa Inggeris, lepas tu bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Saya rasa pelajar pasti dah kuasai lah. Saya memang ada confident lah mereka dah cover semua. Lepas tu dah jenis-jenis jenis-jenis. Okey, jenis ada berapa? Cikgu Rawi? Ada 4. Okey. So jenis pun kena tahu juga. Tradisional, modern, undang-undang, antarabangsa. Okey, so ada 4 jenis. Ya, di sekolah saya pun apabila saya tanya pada murid dia, okey saya stop lah ini student yang pass by kan. Okey, nyatakan jenis kedaulatan, mereka boleh jawab spontan. So mereka memang dah kuasai lah. Begitu juga dengan murid-murid sekolah lain ya. Okey, lepas tu ciri-ciri. Ciri-ciri. Kena kuasai ciri-ciri ya. Mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Yang inilah saya rasa topik yang agak mudah. Menjelaskan ciri-ciri, contohnya rakyatnya. Rakyat adalah penduduk dalam negara tersebut. So apa yang rakyat perlu lakukan adalah mematuhi undang-undang. Okey, simple sahaja. Macam menjelaskan negara kita ni, rakyat ni kita ada pelbagai kaum. Kalau negara kita lah ya, keunikan negara kita. Negara kita. So kita ni disatukan dengan satu bahasa, budaya serta rukun negara. Sangat simple. Penjelasan secara umum pun mungkin boleh dapat markah. Okey, di sini saya sebelum saya lupa saya nak tegaskan ya. Dalam apa jua soalan berkaitan dengan perpaduan, jangan lupa tulis rukun negara. Itu memang bonus. Okey, saya beritahu pada murid. Okey, apabila masuk ke Dewan Periksaan kan, pada kertas soalan, di atas sekali kamu tulis ada rukun negara. Nanti kamu terlupa. Sebab kalau rukun negara itu, kalau kamu masukkan dalam apa jua soalan perpaduan, ataupun soalan berkaitan dengan nasionalisme pun ada. Macam nasionalisme kan. Okey, seorang yang ada semangat cinta akan negara, pasti akan mematuhi undang-undang. Sebab dia cintakan negara kan, dia akan respect negara dia. So, jadi di sana dia boleh masukkan seperti yang termaktub dalam prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan. So, jadi kita boleh kaitkan rukun negara dalam banyak soalan.
Dia memang kena je kalau masuk dengan perpaduan. So dia lah bonus lah. Masuklah yang mana-mana 5 prinsip tu memang kena je. Rukun negara adalah soalan satu fakta bonus. Kita put like that lah ya. Okay. So saya rasa cara menguasai ini. Yang 1.3 berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. So ada berapa? Ada 4 tak silap saya. Ya, macam keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial. Ingat saja sosial ya, pelajar kena ingat ni berkaitan dengan pendidikan dan sukan. Tapi dalam buku teks ni mereka letak gambar bola sepak. Tim bola sepak yang layak Olimpik 1972. Yang ada cerita olah-bola. Yes. Yes, tim Olimpik ya. Lepas tu kecemerlangan hubungan luar negara. And then 1.4 langkah mempertahankan kedaulatan. Ni pun ada 4. Satu, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, di mana kerajaan perlu pastikan ya politik negara stabil. Kalau politik negara stabil, baru ia akan memberi keyakinan kepada pelabur luar datang ke negara kita. Lagipun pelancong pun lebih selesa datang ke negara kita kan, sebab tak ada apa-apa ancaman. So nanti ia akan beri kesan kepada nilai ekonomi negara kita meningkat. Lepas itu mengekalkan perpaduan kaum, peranan pemerintah. Ini saya rasa pelajar ni selalu tulis. Okey, macam pemimpin kan menganjurkan aktiviti gotong royong. Kita terima. Very simple. Orang kata, sir, boleh terima ke? Boleh. Menjaga kebersihan negara itu pun diterima. Kalaulah anda mencintai negara, anda mahukan negara kita dihormati oleh pihak luar kan, kita akan jaga kebersihan negara. Diterima. Kamu janganlah berfikir benda yang susah-susah. Crack your mind. Just give simple answer pun kita terima. Okey, niat kita nak luluskan murid. Ingat yang penting jawab. Jangan tinggal kosong. Okey, lepas tu yang ketiga apa? Memupuk patriotism. Di sini pun ada kan peranan pemerintah, peranan rakyat. Ini pun senang. Berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku. Okey, lepas tu meningkatkan imej negara. Yang saya kata tadi kan, menjaga kebersihan. Apa tujuan? Kita nak menegakkan imej negara di persada dunia. Okey, lepas tu menghargai tokoh-tokoh. Semasa sambutan bulan kemerdekaan kan, kita menggantung gambar-gambar tokoh negara kita dalam kelas. Ini pun diterima. Benda-benda yang simple, apa yang berlaku di sekolah, apa yang berlaku di persekitaran kita. So boleh juga dalam jawapan tu lihat di sekeliling. Okey, bawa motosikal, bawa kereta, nampak ada bendera kan. Itu pun menunjukkan kita dicintakan negara. Simple ya. Okey. Kita bergerak ke bab 2 sebab bahasa ya tinggal setengah jam. Kejar. Bab 1, 3/5 Okey, bab 2 ni sebenarnya dah keluar rahsia kan. Jadi ciri-ciri tradisional dengan ciri-ciri moden ya. So jadi kita skip bab 2 lah. Kita terus bergerak ke bab 3 yang teramat penting. Tengok, saya dah masukkan beberapa R ya. Itu berarti apa? Teramat penting. So anda dah tahulah apa yang kami maksudkan ya. Kami ni bukan bocorkan soalan tau, berdasarkan analisa. Kami buat sebenarnya apa yang kami bincang hari ini adalah berdasarkan analisa, berdasarkan apa topik-topik yang anda keluar sejak 2021 sampai sekarang. So, lagipun diperlukan di-highlightkan. Tapi setakat ni pun berdasarkan analisa, memang seorang yang kita ramah kena. So tahun ni pun kita haraplah benda yang sama berulang ya untuk edisi 2025. Alright, bab 3 berkaitan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi. Berkaitan dengan sistem yang kita guna pakai sampai hari ini. So topik yang topik-topik yang berkaitan dengan janji Pertuan Agong serta amalan. Amalan sistem kita. Ada 3 ya, 3.3, 3.4 dan 3.5. Sangat penting. Berkaitan dengan keunikan amalan. Kita tengok satu-satu dulu. 3.3 ni Agong kan, yang Lieutenant Agong ya. So anda kena tahu bagaimana lantikan Agong itu dibuat. Lepas tu apakah peranan Agong dalam 3 bidang, iaitu dalam bidang perundangan,
dalam bidang eksekutif dan dalam bidang kehakiman. So yang Ketua Agung tu apa peranan dalam badan-badan itu? Okey. Contoh ya, saya bacakan satu contoh soalan dengan jawapan. Bagaimanakah peranan yang di Pertuan Agong dapat menjamin keutuhan negara atau keutuhan kerajaan? Saya bacakan ya. Peranan yang di Pertuan Agong ialah mempunyai kuasa dalam eksekutif. Okey, eksekutif satu markah. Okey. Tetapi jangan beri ayat yang ringkas ya. Agung dalam eksekutif. Setengah markah saja. Macam tahun lalu. Yes, maksud ayat tu tak ada maksud sebenarnya. Bila menulis, pastikan terutamanya soalan esei yang menawarkan markah lebih daripada 4, 6, 8 dan sebagainya, pastikan ayat tu ada maksud. Yes, jelas. Betul. Kena lengkap. Ya, subjek dengan ini saya rasa semasa sekolah menengah rendah pun mereka dah belajar. Tengok. Dengan tergantung macam tu memang pemeriksa tak bagi markah. Jangan marah pada pemeriksa ya. Diri anda yang salah. Tengok. Dah bagi tahu awal-awal. Dah ingatkan banyak kali. So setiap ayat yang ditulis mestilah lengkap dan ada maksud. Simple je. Lepas tu tengok. Baginda berkuasa melantik Perdana Menteri. Selain itu, baginda melantik jawatan penting seperti Peguam Negara. Semua ini di bawah eksekutif. Lepas tu kalau perundangan, okey. Contoh ayat untuk perundangan. Yang di Pertuan Agong turut mempunyai kuasa dalam perundangan. Dekat situ dapat markah dekat perundangan. Kemudian baginda memperkenalkan rang undang-undang, seterusnya yang di Pertuan Agong memanggil parlimen bersidang. Tengok ayat dia simple saja. Simple saja. Dapat markah. Tapi ayat tu lengkap dan ada maksud. Itu yang penting seterusnya yang di Pertuan Agong juga berkuasa membubarkan parlimen. Di samping itu, baginda merupakan ketua agama Islam di negara baginda, di negeri baginda dan negeri yang tiada sultan. Seperti? Boleh bagi contoh negeri yang tiada sultan. Macam ada 4 negeri kan? Okey, satu contoh pun dah cukup lah. Paling mudah. Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak. Negeri mana yang menjadi kesukaan anda? Mungkin anda biasa pergi ke Pulau Pinang semana makan makanan yang sedap. Tulislah Pulau Pinang. Nasi kandar. Nasi kandar dekat orang Pulau Pinang ni seawal pukul 5 mereka makan nasi. Alright. Macam tadi Cikgu Rawi bagi tahu tadi, memadai satu contoh negeri cukup. Sebab kalau bagi banyak pun dia bagi satu je. Ya, contoh yang pertama saja ya. Dia ambil kira. Okey, so kita skip lah ya. Lepas tu amalan demokrasi 3.4. Amalan. Ada 3. Saya rasa baru-baru ni pun dan trial Selangor ada. Iaitu hak asasi manusia. Asasi ya. Ada 3 right. Amalan pilihan raya, kebebasan asasi dengan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. So jadi ini kena mereka kuasai lah. Ya, betul. Tapi pilihan raya simple je, ingat 5 tahun. So ada kempen, ada daftar, ada prosedur dia, ada undi dia, ada rahsia. Undi itu ada rahsia. Manakala berkaitan dengan kebebasan asasi, kita ada kebebasan diri, kebebasan nyawa kita, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan, dan satu lagi bersuara dan berpersatuan. Dan yang ketiga, pengasingan kuasa. Yang tadi saya kata right, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dengan badan kehakiman. Dan diasingkan. Masing-masing ada tanggungjawab. Macam badan perundangan, ada Dewan Negara, Dewan Rakyat bersama dengan Agong. Okey ya. Lepas tu tugas mereka, sebenarnya tugas parlimen tu ada 5 tau. Yang pertama, menggubal undang-undang. Yang kedua, meminda undang-undang. Yang ketiga adalah membincangkan dasar-dasar negara. Yang keempat, berkaitan dengan meluluskan belanjawan. Dan yang kelima adalah memperkenalkan sistem percukaian. Ada 5. Kalau anda tahu 3 pun dah okey lah. 1 pun jadilah kalau saya tanya pada saya. Bagi contoh, dapat markah kan. Ya, ni kalau calon menguasai topik ni, saya rasa dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Ya, dan satu lagi, yang ni, keunikan. Ni 3.5. Keunikan amalan demokrasi. Di mana gabungan unsur tradisional dengan moden dalam pentadbiran. Kalau unsur tradisional itu pemerintahan beraja. Kalau unsur moden itu demokrasi berparlimen. And then mekanisme semak dan imbang.
Check and balance. Okey, saya rasa ya, apabila saya mengajar bahagian ni kan mungkin pelajar tak faham. Apabila saya beri satu contoh tahun 2020. Okey, bekas Perdana Menteri ya, Mahathir bin Mohamad tiba-tiba meletak jawatan. So jadi memang negara dah haywire. Okey, dah kelam kabut kan dalam pentadbiran. Seolah-olah menyentara kerajaan. Okey, Agong dengan segera campur tangan meredakan keadaan dengan melantik Perdana Menteri baru. Di sini kalau ada masalah dalam politik, Agong akan bertanggungjawab dalam menyelesaikan. Jadi specialnya kita. Keistimewaan ada yang raja. Lepas tu baru semua orang tahu, okey, Agong ni sebenarnya ada banyak peranan. Selama ni mereka menganggap Agong ni tak mainkan peranan dalam negara. Tapi sebenarnya peranan Agong sangat penting. Dia baginda sentiasa memastikan ya negara kita sentiasa stabil. Ya, terutamanya dalam situasi-situasi yang genting. Okey. Lepas tu kuasa budi bicara raja. Okey, ni satu lagi. Ada dua kan? So satu tidak membenarkan membubarkan parlimen. Okey, lepas tu yang satu lagi apakah budi bicara Agong? Melantik ketua negara. Iaitu Perdana Menteri. Katakan parti A mereka dah menang. Mereka telah mencalonkan satu nama dan diserahkan kepada Agong untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi Agong ada kuasa, dia boleh tolak. Okey. Tapi biasanya Agong tak pernah berubah sedemikian, tapi pernah berlaku di Johor. Di mana lepas pilihan raya, parti yang menang itu BN, mereka calonkan seorang untuk menjadi menteri besar. Tapi Sultan Selangor, Sultan Johor kan, okey, baginda bawakan calon lain. Ni barulah semua orang tahu bahawa Sultan pun ada kuasa untuk boleh bicara sendiri. Lepas tu yang keempat, kerjasama politik. Inilah yang kita target hari ini. Sangat mudah untuk dijelaskan sebab kita ada banyak parti politik. Ini yang kita alami sekarang. Itu unity government, kerajaan. Banyak parti-parti politik dan akhirnya mereka akan duduk bersatu untuk menang pilihan raya. Kalau tak bersatu, mereka tak boleh bentuk kerajaan. Sebab walaupun suatu ketika dahulu mereka ni musuh ketat. Dalam politik itu biasa. Tapi atas kehendak Agong, parti-parti yang bermusuhan tu tiada pilihan, terpaksa bersatu membentuk kerajaan supaya kita boleh wujudkan keamanan. So itulah sebabnya sekarang kerajaan kita merupakan kerajaan perpaduan, unity government. Macam kerjasama politik ni, dia sebenarnya boleh dilihat sejak daripada sebelum kita merdeka lagi lah. Yang perikatan kan, mula-mula UMNO dengan MCA. Lepas tu 1954 MIC pula join. 3 orang. Tiga kawan. Lepas tu mereka membentuk Parti Perikatan. 1973 BN tu wujud di mana Parti Perikatan dijenamakan semula Barisan Nasional. Daripada kapal layar menjadi Dacing. Dacing itu kekal sehingga pilihan raya ke-13 2018. 2018 itu Pakatan Harapan pula membentuk kerajaan. Tapi apa yang kami nak tegaskan di sini kita nampak wujud perpaduan di mana kesepakatan parti-parti politik dalam membentuk kerajaan. Kerjasama. Dia bukan di pihak kerajaan saja, di pihak satu side lagi iaitu di pihak pembangkang juga kita ada kerjasama parti-parti politik. Alright, itu berkaitan dengan keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita, bab 3. Tajuk yang sangat penting, Cikgu Rawi. So kita pergi bab 4. Bab 4 berkaitan dengan sistem persekutuan. Bab 4 sebenarnya keluar tahun lalu. Iaitu peranan kerajaan tempatan. Macam kita punya tu MPS. MPS ada keluar peranan kerajaan tempatan. Kalau cakap kutip sampah pun itu yang dapat makan. Itu peranan mereka. Itu menjalankan kerja-kerja pembersihan kan di kawasan perumahan. So jadi, tapi bab ini ada satu bahagian yang kita kena highlight, iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dalam menjamin keselamatan. Yang kita sebut tadi kan, Reskom dengan Eskom. Tolong beri perhatian ya. Iaitu 4.3. Menjamin keselamatan. Itu topik berkaitan dengan Sarawak dan Sabah tak? Sabah dan Sarawak. Saya cakap tadi topik berkaitan Sabah Sarawak. Selalunya ada satu soalan. So masa semakin menghantui kita.
So jadi setengah jam lagi. 20 minit. Pegawai di hadapan sudah ambil dah tunjuk pistol ni. Okey, kita pergi, ada yang nak sikit tak Cikgu Rawi? Okey, bab 5 tu antara bab yang penting juga. Okay, tak boleh skip lah. Sebab bab 5, bab 6 di bawah tajuk 13 dan tahun lalu dah keluar bab 6 iaitu koin, iaitu komis. So jadi tahun ni bab 5 diberi lebih diberi kelebihan lah. Okey, itu antaranya adalah iaitu reaksi tada langkah pembentukan Malaysia 5.4. Okey, kita nak highlightkan 5.4 iaitu langkah pembentukan Malaysia. Tapi walau apapun ya, 5.1 tetap penting. Itu mungkin soalan pertama, iaitu konsep gagasan Malaysia. Okey, apa itu gagasan Malaysia? Iaitu gabungan beberapa wilayah, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura ya. Okey, jadi kalau dia tak baca konsep, macam mana dia nak jawab 5.4? Okay, asas dia kat situ kan. Yes. Okay. Lepas tu baru kita bergerak ke 5.4 langkah. Yeah. Langkah tu pelajar saya rasa saya hafal lah. Mula-mula siri lawatan. Yes. Tunku pergi ke Sarawak dengan Brunei. Lepas tu pemimpin sana pula datang ke sini iaitu Fort Stephen dengan Temanggung juga. Mereka dah melihat pembangunan Tanah Melayu. So Tunku dah pergi ke sana beritahu mereka, jika anda join kami, kamu pun akan maju seperti kami. So mereka nak tahu kebenarannya. Terus lawatan. Pergi melawat dulu. Lepas tu baru JSKM. Okey, JSKM. Lepas tu yang ketiga tu adalah referendum Singapura. Okey, yang keempat rundingan di London sebab Sabah, Sarawak, Singapura masih di bawah British. So kalau kita nak ambil, kita kena dapat persetujuan daripada pihak British. So Tunku kena pergi ke London berunding dengan mereka. Jadi British pun kata okey, no problem. Okey, tapi sebelum tu pihak British kata kalau Sabah, Sarawak dah menyertai Malaysia, pemimpin tidak boleh buat keputusan. Rakyat kena buat keputusan. So untuk tu diadakan satu Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya Cobalt. So mereka Wong Point ni, Ghazali, Syafi'i ya. Mereka ni pergi ke Sabah dan Sarawak membuat tinjauan. Dapatan mereka 2/3 rakyat Sabah dan Sarawak menyokong. So bila dah tinjau, tadi melawat, kemudian meninjau, kemudian buat laporan. Betul Cikgu Rawi ya? Dia punya key dia. Yes. Alright. So dalam laporan tu mereka kata 2/3 menyokong. Lepas tu mereka beri cadangan Sarawak dan Sabah perlu diberikan kuasa tambahan, kuasa otonomi. Lepas tu perlembagaan yang bakal digunakan pun berasaskan kepada perlembagaan 1997. Alright. Tajuk yang menarik juga bila saya lihat kepada situasi politik dalam negara kita sekarang ni, utamanya pilihan raya di Sabah sekarang ni. Yes. Ya, akan berjalan ya. Akan ada isu-isu berkaitan dengan MA nanti ke? Ya, ini yang hangat diperkatakan, diperdebatkan. Kenapa ada tuntutan mungkin yang belum terlaksana dan sebagainya. So dia berakar umbi daripada sinilah. Sebab segala asasnya dekat sini. MA63. MA63. Jadi sekarang pelajar dah tahu apa yang perlu di-highlight. Di mana langkah-langkah ni mereka kena cover. Lepas itu MA63, Perjanjian Malaysia. Mereka kena cover. Okey, bab 5 penting. Okey, kita bergerak ke bab 6. Dia macam itulah, kadang-kadang ada situasi semasa macam hari itu berkaitan dengan Sarawak, apa dengan Petros dengan yes. Kan. Sekarang ni pilihan raya negeri di Sabah kan. Tapi masa Petros Sabah diam saja. Sekarang tiba-tiba mereka highlightkan. Ada pilihan raya kan. So mereka menunggu masa. Alright. So kena faham betul-betul apa itu Perjanjian 1963 yang membawa kepada pembentukan negara kita. Jadi tolong pelajar kena hafalkan. Kalau kita lihatkan dalam Perjanjian 63, mula-mula mereka dah tetapkan tarikh pembentukan Malaysia 31 Ogos 1963. Lepas tu British memberi kedaulatan kepada Sarawak, Sabah dan Singapura dan ketiga-tiga wilayah menjadi merdeka. Lepas tu peruntukan kerusi parlimen. Contoh Sarawak dapat 24, Sabah dapat 15, Singapura dapat 14. Semua ni terkandung dalam Perjanjian MA63. Pada mulanya 31 Ogos juga nak buat pembentukan Malaysia tu. Kemudian pergi ke 16 September. Ini pasal negara je. Kalau 31 Ogos juga maknanya kita cuti satu hari je. So baik ya. 2 hari.
Okey, itu sebab berlakunya macam tu Alright. Okey, bab 6. Bab 6 Okey, bab 6 ni saya rasa anda semua tahu 6.5 iaitu tragedi hubungan antara kaum. Okay. Tetapi pelajar jangan juga lupa 6.4 sehingga sekarang masih belum keluar. Okay, so iaitu 6.5. Okey. Masa teraya itu saya rasa banyak yang tragedi hubungan kaum lah. Tapi dia ada kait dengan isu ekonomi. Maka kena tahu berkaitan dengan isu pembangunan dan ekonomi. Yang ni 6.4 ada 4 isu, lepas tu 4 usaha untuk mengatasinya. Contoh isu pertama adalah berkaitan dengan bergantungan kepada getah dan timah. Masa tu kan harga getah dah turun, timah pun dah turun harganya. Ekonomi kita akan drop lah. Kita ada alternatif ekonomi lain So jadi kerajaan memperkenalkan tanaman baru iaitu kelapa sawit, koko Okey, so yang kedua tu adalah berkaitan dengan taraf hidup yang berbeza. Isunya. Lepas tu kerajaan mengambil usaha untuk mengatasi. Yang ketiga, peluang pekerjaan yang terhad. Sebab kalau seorang tu tak ada skill, susah dapat kerja. So jadi banyak juga punya pusat latihan sekolah vocational diwujudkan. Dan yang keempat, masalah kesihatan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi kerajaan pun mengambil usaha seperti apa mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancangan keluarga, menambah baik perkhidmatan kesihatan macam membina banyak klinik hospital. Okey, 6.5 berkaitan dengan tragedi hubungan antara kaum. Okey, tragedi yang sangat tragik. Okey, yang pertama kena tahu faktor lah. Faktor. Faktor So ada 2 faktor penting kat situ. Saya harap calon-calon bacalah balik kena tahu sekurang-kurangnya. Saya rasa semua sekolah pun guru-guru dah tegaskan perkara ni. Okey, kita boleh sikit. Ya. Okey, kemudian membawa kepada bab 7. Bab 7 Okey, bab 7 ni satu bab yang sangat special. Tidak terlepas daripada mana-mana SPM. Sebab bab ini kan mengutamakan perpaduan. Semua all about perpaduan. Macam kita orang bagi tahu tadi, topik berkaitan dengan perpaduan dia memang ada. Sebab negara itulah adalah asas kita Alright. So kita nak fokus yang mana? Okey. Tahun lepas dah pendidikan. Okey, tahun lepas So tahun ni yang 7.1. Sebab yang soalan maksud perpaduan dengan maksud integrasi right. Dah lama tak muncul. Okey, jadi pelajar kena tahu. Okey, maksud perpaduan iaitu keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu, memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan, berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okey, lepas tu integrasi. Okey, soalan ni pernah keluar dalam SPM. Di mana 2 markah. Maksud perpaduan. Jawab yang perpaduan pula dekat integrasi. Jangan cross, jangan silang. Dia ada proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat. So mereka ni ada identiti sendiri. Dinamik tadi maksudnya kita nak rapatkan negeri dengan wilayah, terutama yang Sarawak dengan Sabah lah, dengan sebelah Semenanjung. Sebab tu dulu ada Ferry Malaysia. Ya. Pelajar tanya baru semalam, apa maksud dinamik? Dinamik dia merujuk pada sesuatu yang macam kita bersepakat, kita maju ke hadapan. So sini proses dinamik pun sama. Merapatkan semua kaum supaya kita ada berdaya maju. Kita semakin maju ke hadapan. Kena ada kebersamaan kat situ. Okey, lepas tu dalam bab ini satu lagi bahagian yang penting adalah sukan. Sukan ni saya rasa mungkin tahun ni akan di-highlightkan balik. Sukan sebagai alat perpaduan. Tajuk ni tak silap saya dah lama tak keluar. Yes. Di mana pelajar di soalan minta Okey, contoh-contoh sukan yang dianjurkan di Malaysia Okey. Kalau ada keluar yang ni kena ingat Sukma lah, sukan Malaysia. Sukma. Okey. Jangan tulis Olimpik sebab kita belum pernah menganjurkan Olimpik. Commonwealth tak ada. Commonwealth. Di mana soalannya macam ni. Kalau nak tulis F1 ke apa semua boleh. Yang ni. Yang ada Thomas. Okey, ini soalan yang keluar SPM 22 tu. Sebab sukan ni kali terakhir keluar SPM 2022.
Namakan dua sukan yang terdapat di Malaysia untuk memupuk perpaduan kaum. So SUKMA and then MASUM, Majlis Sukan-Sukan, ya, di mana melibatkan semua universiti. Lepas tu MSSD, MSSS, MSSM semua diterima. Lepas tu Temasya Sukan Sekolah pun diterima. Tapi Olimpik tak terima lah. Sebab kita tak pernah menganjurkan Olimpik, ya. Kita balik Sukan Asia pun sebenarnya kita tak pernah. Sukan Asia belum. Sukan Asia. Sukan Commonwealth, ya. Lepas Sukan Sukan C ada. Dan acara-acara sukan besar yang lain macam F1 di Tour di Langkawi, Piala Thomas itu semua lah. Yes, semua terima. World Cup belum pernah. Belum. Tapi underage yang tak silap saya bawah 23 tahun kita pernah mengajukan. Dan hoki Piala Dunia. Hoki pun Piala Dunia pernah. 1974 ke 75, ya. Hoki pernah. Alright. Okey, sukan. Lepas tu bab ini juga rukun negara. Yes. Our highlight this year. Tahun ni. Yes. Saya agak sangat keluar lah topik rukun negara. Saya pun beritahu pada murid lah, kalau you tak hafal jangan masuk ke dewan. So itu sangat penting kan. Tapi di sini ya, rukun negara pun ada dua. Satu matlamat, satu prinsip. Okay. So matlamat lain, prinsip lain. So jangan cross. Jangan cross, jangan apa kata tersilap tulis. Kan? Prinsip yang 5 tu, matlamat tu lain pula. Dan matlamat pun kalau nak menyenangkan tugas rakyat, you ambil satu matlamat, satu huraian. Contoh masyarakat demokratik. So huraiannya adalah memelihara cara hidup demokratik dan bertindak melalui parlimen. Cukup. And then matlamat kedua adalah membentuk sebuah negara yang bersatu. Tapi pelajar kena awas, hati-hati ya. Jangan tulis macam ni. Matlamat kedua negara bersatu. Tak boleh terima ni. Matlamat kedua rukun negara ialah membentuk negara yang bersatu. Baru ayat tu cantik. Maksud Cikgu Rawi tadi, kalau awak terus tulis negara bersatu, dia jadi macam tergantung. Tergantung. Tanya-tanya pemirsa tu, negara bersatu macam mana ni? Itu maksud Cikgu tak ada maksud tu, tak sampai maksud dia tadi. Ya. Okey. So rukun negara, lepas tu prinsip. Ada 5 prinsip. Setiap prinsip tu pastikan anda tahu satu huraian. Contoh ya, kepercayaan kepada Tuhan. Huraiannya adalah menjadikan agama sebagai panduan hidup. Dah cukup. Cantik markah anda, dapat 2 markah. Simple. Kerja mudah. Okey, so kita masuk ke bab 8. Sebab masa semakin dekat, pegawai pun dah sampai. Kita ada 3 bab lagi. Okey. Bab 8 ni penting juga. Okey, so bab 8 ni DPN dengan DEB ya. Alright. Okey, sebenarnya ya, baru-baru ni kan SPM ulangan 2 bulan lalu telah keluar soalan DEB dan DPN. Di mana? Apakah langkah-langkah yang diambil dalam DEB dan DPN untuk mengatasi kemiskinan? So memang dah keluar. Soalan macam ni. Peranan DEB dan DPN, peranan dalam usaha menurunkan kemiskinan. Lepas tu bagaimana DEB dan DPN mempertingkatkan kualiti hidup. Tetapi kita masih juga utamakan bab ini. Walaupun dia keluar dalam SPM ulangan. Ini bukan SPM Disember lah. So jadi DEB, DPN. So kalau kita lihat DEB kan, ada pelajar kena tahu latar belakang. Lepas tu matlamat. Lepas tu strategi. Kalau DEB itu ada 8 strategi, DPN ada 4 strategi. Itu pelaksanaan. Lepas tu kesan. Kesan sebenarnya dah keluar 2022 juga. Kesan dalam bidang ekonomi. Tapi belum keluar dalam kesan dari segi sosial. Belum keluar lagi ya. So jadi bab ini memang teramat penting. Tapi saya sarankan macam DEB ada 8 pelaksanaan kan. Tak perlu hafal ke 88. Berapa nak menyusahkan. Just ambil 4 pun dah cukup dah. Mereka boleh dapat. Senang-senang dapat 8 markah. DPN, DEB. Fokus kepada DPN Ya. DPN tahun ni. Bab 9. Dasar luar Malaysia. Bab 9 lasir dah keluar. Asas penggubalan dasar luar. Lasir dah keluar. So this year sebab kalau kita lihat bab 9, bab 10 tu kedua-dua di bawah tajuk 15. Dan dia memang keluar selang-seli. Dan kebetulan seperti mana saya beritahu, last year bab ini dah keluar. Asas penggubalan.
Dan baru-baru ini SPF ulangan pun dah keluar ASEAN. Okey. So jadi kalaulah pendapat saya ya, bab 10 akan diberi keutamaan. Okey. Tetapi anda juga kena ada backup. Backupnya adalah anda kena tahu ya, Commonwealth, NAM dan OIC. Commonwealth apakah peranan? Peranan kita ada 6 ya dalam Commonwealth, begitu juga dengan NAM. Kita pernah menjadi tuan rumah. Perdana Menteri kita pernah memegang jawatan sebagai pengerusi. Begitu juga dengan tuan OIC. Rumah tu satu markah dah tu. Setiap persidangan kita pernah menjadi tuan rumah. Yang tahun 2020 kita menjadi tuan rumah OIC yang diadakan di KL ya. Kita juga pernah memegang jawatan sebagai setiausaha. Setiausaha agung yang pertama pun Tun Abdul Rahman di bawah OIC. Cikgu Rawi cakap tadi, kalau tuan rumah tu secara tidak langsung tuan rumah tu pengerusi kan? Yes. Maksudnya itu dapat lagi satu markah. Ya, automatik menjadi pengerusi. Dua markah kat situ. Macam baru-baru ni kita menganjurkan ASEAN kan sebagai Perdana Menteri kita merupakan pengerusi. Dia secara tidak langsung So bila sebut tuan rumah tu, tambahlah ayat sikit sebut kita juga sebagai pengerusi. Ya. So jadi saya ulang ya. Apa yang penting Commonwealth, NAM dan OIC. Ini sebenarnya bab 9 ni backup. Keutamaan diberikan kepada bab 10 ya. Dia yang bab 9 bab 10 ni sebenarnya dia duduk soalan last sekali. Soalan nombor 9. Sebenarnya bab 9 10 ni bab yang sangat mencabar. Betul. Bab 9 soalan nombor 9 ni dia ada risiko sikit sebenarnya. Kalau apa yang saya perhatikan juga Rawi ya. Risiko dia susah nak dapat 20 markah. Yes. Betul Lagipun dia pecahan pun A dan B saja. Yang A itu ada lagi 4. Dah 12 markah. B itu 8 markah jumlahnya 20. Itu keistimewaan bab soalan 9. Dia punya risiko, dia ada keistimewaan dia. Contoh. Kalaulah soalan bab 10 kan. Contoh. Malaysia dalam isu global contemporary. So di sana ada 5. Dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Ada 4. Daripada 5. Daripada 5 ni 3 dah keluar. Iaitu dadah dah keluar. Dadah ni keluar tahun 2021 fasa 2. Lepas tu sawit minyak sawit kan, kempen anti minyak sawit pun keluar tahun 2021. Lepas tu yang 2022 tu pemerdagangan manusia. Dah keluar. Fokus kepada pertindihan sempadan dan juga penyakit berjangkit. Saya rasa pertindihan sempadan akan diberi keutamaan memandangkan isu ni hangat diperkatakan. Yang Kepulauan Spratly. Lepas tu penyakit berjangkit yang berkaitan dengan kesihatan. Baru-baru ni kita diberikan suntikan vaksin akibat COVID kan. Itu pun penyakit berjangkit. Jadi mungkin di subtopik akan digabung jalin dengan isu semasa iaitu COVID. Mungkin. Kalaulah saya ni seorang penggubal, saya akan pilih penyakit berjangkit. Saya akan mula dengan soalan dengan AIDS. Saya mengakhiri soalan itu dengan COVID. So jadi fakta sejarah digabung jalin dengan isu semasa. Itu satu pelengkap bagi soalan itu. So 10.1. Lepas tu 10.2 pun tak pernah keluar. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ada 5. Ada 5 ya. Ada kemungkinan juga contoh macam meluaskan pasaran ekonomi, dominasi ekonomi oleh negara maju, menangani kementerian ekonomi, yang mata wang. Ini soalan ni mata wang ringgit tengah melonjak sekarang ni. Semalam berapa? RM4.2 ke? Ya. Itu berkaitan dengan macam menambarkan ke krisis ekonomi masa tahun 98 zaman Tun Mahathir marah dengan George Soros. Ya, George Soros. Apabila saya sebut saja perkataan menambah dia, pelajar dah recall. Banyak kali dah keluar dalam kuisis. Cara mengatasi di mana RM3.80. Satu USD RM3.80. Mereka dah pegging, dah ikat. Dah satu markah Lepas satu lagi berkaitan dengan IMF. IMF.
George Soros tu. And then mengantarabangsakan sistem kewangan Islam, kerjasama yang tiga segi tu. Saya rasa ekonomi segitiga tu dah banyak kali keluar dalam kuisis. Okey, yes. Di mana tujuannya apa? Kita mendapat keuntungan bersama, memajukan negara kita. Kita nak mengurangkan monopoli oleh negara-negara maju terhadap negara-negara di ASEAN. Tapi kalau kita lihat sekarang ni kan, apa yang kita buat kalau kita baca sejarah sekarang ni, kalau kita lihat sekarang ni dari sudut ekonomi, kawasan region kita ni di Asia Tenggara ni menjadi salah satu kawasan yang sangat-sangat penting kepada strategi ekonomi dunia. So kita boleh lihatlah contoh ni, kita tambah sikit untuk pengetahuan am, di mana bila kita sebagai tuan rumah ASEAN baru-baru ini mendapat liputan meluas dan pemimpin utama dunia datang ke negara kita. Donald Trump Donald Trump. Dan dia pun memanglah memuji negara kita Dan itu menunjukkan bahawa ekonomi di sini area kita ni sangat-sangat penting. Di mana Malaysia juga mainkan peranan sangat penting dalam kemajuan ekonomi serantau. Sebab apa? Itulah sebabnya kepentingan ASEAN sangat penting. Supaya kita boleh maju bersama-sama. Dia berasas daripada sinilah. Buku sejarah ni. And then 10.3 isu kemanusiaan, iaitu satu Palestin, satu lagi Syria dengan yang tsunami. Tsunami itu di Aceh, Sri Lanka. Itu berkaitan dengan isu kemanusiaan. And 10.4 tu dah keluar kelestarian global, iaitu dalam Langkawi Geopark. Dah keluar dalam SPM 2023. So jadi tahun ni fokus kita 10.1 iaitu pertindihan sempadan. Tapi pelajar kena baca jugalah ke semua. Sebenarnya dada pun tak banyak pun 10.1, 10.2, 10.3, lepas tu yang 10.5. Wawasan Malaysia menuju masa depan. So ada 6. Iaitu the Komuniti ASEAN, keselamatan makanan, alam sekitar sebenarnya keluar SPM ulangan baru-baru ni, Jerebu. Makanan apa tadi? Keselamatan makanan. Ataupun istilah dia disebut juga sebagai keterjaminan makanan. Yes. Sebenarnya benda ni dibincangkan dalam ASEAN baru-baru ni. Penting Di mana kita kena pastikan pada setiap masa masyarakat mendapat bekal makanan yang mencukupi. Berarti baru dianggap selamat. Istilah selamat ni maksudnya cukup makanan tu. Contoh setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan makanan mereka. Selamat dimakan. Lepas tu yang ketiga, alam sekitar Jerebu. Lepas tu yang keempat, zon bebas nuklear. Di mana ASEAN dah berpakat. Di mana di negara ASEAN tidak ada kapal yang membawa senjata nuklear, tidak ada kapal yang berlabuh di mana-mana pelabuhan di Asia Tenggara, iaitu tidak boleh menggunakan Selat Melaka dengan Laut Cina Selatan. Ini semua zon bebas nuklear. Dan yang kelima, kerelevanan organisasi antarabangsa. Di sini ada dua pertubuhan di-highlightkan. Mereka ni macam kurang main peranan demi kesejahteraan dunia, iaitu PBB dan OIC. Di mana PBB ni, mereka ni kan ada 5 negara kuasa veto kan. Kuasa veto tu sentiasa disalahgunakan. Untuk kepentingan mereka. So jadi negara kita cipta satu formula cadangan negara kita, di mana kalau kuasa veto digunakan, macam Amerika nak gunakan kuasa veto, dia perlu mendapat sokongan satu lagi negara yang berkuasa veto dan 3 negara yang tak ada kuasa veto. Baru ia boleh dilaksanakan. Tapi sampai sekarang belum menjadi kenyataan. Dan last one, hak asasi manusia. Pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Pelarian, pendatang asing tanpa izin. Pelarian ni kalau isu di negara kita ni banyak daripada Rohingya. Yang dah dekat UNHCR. Yang baru-baru ni kapal apa ni? Tenggelam. Tenggelam. Itu pelarian. Sebenarnya dalam soalan
MRSM pun keluar soalan bab 10 berkaitan dengan pelarian yang di bahagian kebat. So kena tahu beza pelarian dengan parti tadi. Ya, parti pendatang asing. Biasanya nak masuk negara kita untuk bekerja tapi tidak melalui saluran yang sah. Pelarian ni ada masalah di negara asal, so dia nak dapatkan suaka politik. Ya, perlindungan ya. Pelarian lah. Macam dahulu dari Vietnam, sekarang pula dari Myanmar ya, Rohingya. Ya, dulu daripada Vietnam, dia orang ke Terengganu di satu pulau tu nama dia Pulau Bidong. Pulau Bidong. Yes, Pulau Bidong. Ya, dekat dengan Kelantan kan? Yes. Okey, saya rasa itu saja. So kita dah cover ya tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dan kita beri fokus pada bab-bab yang penting ya. Okey. Ya. So Cikgu Rawit, kita dah cover semua tingkatan 4, tingkatan 5 tadi. Topik-topik yang sangat penting. So dalam masa 14 hari ni, calon-calon bolehlah tengok balik nota-nota ringkas yang dah dibincangkan di sekolah. Betul-betul nota tu yang macam mana tak kisahlah. So tengok balik fakta-fakta yang perlu kamu tahu. Yang penting ada pengisian selama 14 hari ini. Jangan bazir masa. Okey, 14 hari. 14 hari. Okey. So kata akhir daripada Cikgu Rawi untuk disampaikan kepada calon-calon kita. Okey, nasihat saya, gunakan masa dengan sempurna. Jangan berfikir tentang perkara-perkara lain sebab pelajaran yang akan menentukan masa depan anda. Lebih-lebih lagi subjek sejarah. Wajib lulus. Kalau tak lulus, terdapat sijil. Alright. Okey, kata akhir daripada saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM terutamanya di daerah Gombak yang bakal memiliki SPM nanti, dan cikgu doakan supaya kamu tenang, boleh jawab dengan baik, mengikut apa yang telah kamu belajar selama ni, dan semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini harap-harap keluarlah keluar dan kamu bolehlah jawab mengikut format yang sebenar, format yang mengikut selari dengan kehendak Lembaga Perwesian Malaysia. Itu saja daripada kami hari ini. Bersiaran secara podcast kali pertama. Terima kasih juga kepada penganjur PKG Rawang. Terima kasih juga kepada SIC Plus memberi peluang kepada kita. SIC Plus daerah Gombak ya. Daripada PPG Gombak, Puan Yusnizam dan juga Puan Nolia. Okey. Dan itu saja. Okey. Terima kasih. All the best. All the best. Okey. Ya.